Okey, kelas tengok Soalan kedua. Faris baca, Faris. Pandai. Daripada kita buat apa? Bagus. 210. Okey kelas, tengok sini kelas. 210 mungkinlah kamu tak boleh nak buat sifar besar kan? Okey, kita cuba tutup sifar. Kita tutup sifar. Jadi berapa? 21. Okey, 21. Kelas. Dalam sifar 7 tu tak 21? 7 darab berapa? Pandai Ali 3. Jadi macam mana? Potonglah dia. 1 darab 7. 7 darab berapa dalam 1 tadi? 3. Sifar ni buat apa? Potong lepas tu? Letak. Okey bagus. Letak sebelah tu. Jadi 30. Okey. Nampak kita bahagi dahulu. Kita cancellation dahulu. Yang sebelum ni kita darab dahulu baru kita bahagi kan? Ni kita bahagi dahulu dengan cara cancellation barulah kita darab. Okey, awak hafal sifar 30? Awak hafal sampai sifar 12 kan? Okey kelas, kalau macam tu sifar, awak nampak tak sifar ni? Nampak tak sifar? Awak tutup dulu sifar. Jadi berapa? 3. 3 darab 2? 3 darab 2? 6. Jadi 6. Okey, sifar ni buat apa? Potong letak sebelah 6. Jadi berapa? 60. Siapa betul? Okey, nampak? Nampak tak kita ada dua cara? Cara darab dahulu baru bahagi. Cara kedua ialah cancellation, itu bahagi dahulu baru darab. Awak rasa nak buat yang mana?